Tolonglah. I perlu doh. I merayu sangat kat you doh. 100 jadi tolong. Tolonglah you. Sumpah demi Allah I perlukan. Dah minta 500 tak kena bayar. Kau cakap 2000 murah sangat. Tolonglah Haji. Tolonglah, I perlu sangat-sangat. Oh. Bagilah. Mana kau bukti kau lah? Aku boleh report polis lah. Bodoh pada hutang bayar lah. Malu. Hutang tak guna. Daya! Cik. Kau main gila nak aku! Apa? Kalau aku lah. Kawan! Kakak aku kan. Dia nak guna Tolonglah. Jauh aku banyak jauh lah! Tolonglah. Orang perlukan duit sangat-sangat. Aku nak jauh! I perlukan duit sangat-sangat. Jauh! Mesti mana nak kau lah? Dalam hutang. Bagilah. At least 500 je lah. 500 je lah. 500 kau tak apa ke? Aku tak kisah. Aku nak duit aku. Tak malu ke? Guna duit perempuan. Biar wind up. Tak malu ke? Guna duit perempuan. Biar wind up. Lepas tu kau kata nak bagi 2K kan? 2.5K pun tak mampu. Apatah lagi 500. Ya. Tolonglah 500 je. Tolonglah 500 je. Tak susah pun. 500 je kan? Anggap kau aku tu. Ibalahnya macam mana tu. Kau sumpah aku boleh? 500 je tak susah pun. Aku jauh lah! Tak nak. Kau nak bayar aku 2.5K. Aku minta 500 je. Mana tu? Tanda. Kalau tak kau. Hei, saya. Bila hutang tak nak bayar. Sumpah. Sumpah. Nimak dia. Sumpah. Aku akan report polis. Hantar aku lah. Sabarlah. Mana kau? Tasha dah lah. Kau secap? Dah lah. Kau bayar kan mah? Kau tak bayar kan? Dah Tasha dah. Tunggu kau ah. Dah lah.